Tak kira lah sama ada korang lelaki ke, korang perempuan ke, korang ada possibility untuk dapat penyakit ni juga. Apa tu HPV? Masih ada ke yang tak tahu tentang ni? HPV, Human Papilloma Virus, adalah sejenis jangkitan kelamin yang sangat common. Tak kira lah sama ada korang lelaki ke, korang perempuan ke, korang ada possibility untuk dapat penyakit ni juga. Apa kesan penyakit ni? Kalau korang biarkan, ada risiko untuk dapat kanser cervix dan ketuat kelamin tau, akibat daripada jangkitan HPV ni. Dan virus ni boleh menjangkiti korang melalui hubungan kelamin, sentuhan kulit dan lain-lain. Jadi nak buat apa ni? Anda boleh berjumpa dengan doktor di klinik swasta atau kerajaan, ambil langkah pencegahan awal, antaranya semak risiko diri, dapatkan vaksin HPV untuk protek diri anda dan juga keluarga sebelum terlambat. Untuk maklumat lanjut, layari Hello Doktor untuk tengok senarai klinik dan hospital berdaftar untuk anda dapatkannya.